Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya daripada Kota Kinabalu, Sabah. Saya ditawarkan untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini bersama isteri saya. Selepas 16 tahun menunggu. 16 tahun. Jadi saya pernah merayu satu kali sebelum PKP. Saya merayu, tapi pasal dah PKP mungkin ada masalah. Okay. Jadi saya tahun ini saya rasa sangat beruntung, dan itu saya punya panggilan ke Tanah Suci, dan sama dengan isteri saya lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, umur panjang dan badan sehat, saya akan datang lagi. Dan saya dan isteri saya dan grup-grup saya lah, jemaah-jemaah, mengucapkan jutaan terima kasih kepada syarikat Yaskin kerana tanpa jemu-jemu melayan jemaah-jemaah yang datang. Memang TikTok lah, kan? Saya ingat syarikat-syarikat lain mungkin ada yang boleh buat begini, tapi pasal saya bersama dengan Yaskin tidak ada cacat celanya. Terima kasih Yaskin. Terima kasih Yaskin. Selamat maju jaya. Apa lagi?